Hari tu aku pernah review Handin punya super slim power bank, tapi hari ini aku nak review dia punya satu jenis lagi power bank yang quite special juga. Kotaknya sama tetapi dalam device tu tak sama. Dia jenis yang besar, tebal. Dalam kotak dia ada bagi ring ini untuk sesiapa yang pakai bukan iPhone boleh pakai juga. User manual dan dia punya ini certified pass dekat China. Dia macam mereka punya SIRIM lah tapi dekat China lah. So approve lah. Ini dia punya user manual. So the moment of truth ini adalah dia punya power bank. So power bank ini satu barang yang special. Sini korang boleh jadikan adapter. Selain adapter, korang boleh jadikan power bank. Charging port pun special. Dia ada Type-C dengan Lightning. Dia ada dua option, 20,000 mAh dengan 30,000 mAh. Yang aku punya 20,000 mAh. Dia ada 3 warna. Yang untuk 20,000 mAh RM95 dan yang untuk 30,000 mAh RM122. Belakang sini dia macam DJ sedikit kan. Ini adalah wireless charging. Dia adalah MagSafe. So korang tampal dekat belakang. Dia MagSafe dekat belakang. Okay. So legit ke tak legit, mai aku tampal dekat belakang. Okay, dia charging. Dia ditatangkan dengan lanyard ini sekali. So lanyard ini boleh buka juga. Dekat sini dia ada kabel. So kabel dekat sini dia ada Type-C, Lightning macam ni. So example, korang boleh cucuk Lightning dekat sini. Sini dia ada indicator tau. 91%. So Type-C kan. Kalau korang punya iPhone guna Type-C, korang cucuk macam ni. Dia akan charge secara macam ini juga. So kalau korang nak terbalikkan iPhone yang lama sedikit pakai Lightning, korang boleh buka Lightning dekat sini, korang cucuk Type-C dekat sini. Lepas tu korang pakai Lightning dekat sini. Selain itu sebelah sini dia ada USB port juga. Sokong cas pantas PD 22.5 watt. Quick charge 3.0 5V3A. Sangat sesuai untuk bagi korang yang nak pergi Thailand untuk travel, boleh bawa power bank ini sebagai charging adapter. Cucukkan macam ini untuk charge power bank korang. Pakai dia punya kabel. Lepas itu charge phone korang macam ini. Charging. So dia 6-in-1 lah. Okay, tak nak pakai kabel dia pun boleh jadi juga. Lepas tak nak pakai, simpan balik macam ni. Sini dia ada satu button untuk korang monitor korang punya battery level. So dia jenis ala-ala macam Cyberpunk. Sini panel boleh buka untuk dia standing macam ini. Untuk korang letakkan phone secara berdiri macam ini. Special kan. So dia memang banyak fungsi. Ergonomic design. Satu biji device ini dah boleh bawa pergi travel. Boleh jadi adapter, boleh jadi power bank.